Buku bukan sekadar helai yang dibaca, tetapi cahaya ilmu yang membuka minda, menyuburkan jiwa dan membina masa depan bangsa. Terokai informasi di Semahmi TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Usnani Aziz dari Semahmi TV. Pada hari ini, Sabtu 6 Jun 2026, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 terus meriah dengan kehadiran pengunjung dari pelbagai peringkat usia. Di pentas utama PBKL 2026, pengunjung bukan sahaja hadir untuk membeli buku, tetapi menyertai aktiviti mendengar pengesian dan menikmati kemeriahan dunia pembacaan. PBKL 2026 membuktikan bahawa masyarakat masih lagi menyukai buku dan menjadi nadi kepada berai ilmu. Yang semakin pantas, cara masyarakat membaca turut berubah. Telefon pintar, tablet dan platform digital kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian, khususnya bagi generasi muda. Namun, di sebalik perubahan ini, semangat membaca tetap perlu dipertahankan agar budaya ilmu terus subur dalam masyarakat. Ditetapkan dengan harga yang sama. Secara keseluruhannya, PBKL 2026 bukan sekadar pesta buku, tetapi medan ilmu yang menghimpunkan antara pembaca, penulis, penerbit dan masyarakat. Suasana meriah di sini membuktikan bahawa minat terhadap buku dan budaya membaca terus hidup. Daripada karya agung ke perbincangan era digital, PBKL 2026 memperlihatkan bahawa dunia buku sentiasa berkembang mengikut zaman. Buku ialah nadi ilmu yang membentuk peribadi, minda dan peradaban bangsa. Saya Usnani Aziz melaporkan untuk Semahmi TV. Nantikan kami di episod yang akan datang. Terokai informasi di Semahmi TV.